tempat yang disuci bersihkan, lil malikah al-mu'azzamah, bagi ratu yang dipertuan agung, Nahrasyah al-mulaqabah bi Rabakhsha Khadiyu, yang digelar dengan Rabakhsha Khadiyu, ataupun ratu ataupun penguasa yang berhati pemurah. Binti As-Sa'id Asy-Syahid Zainal Abidin, iaitu anak daripada seorang yang meninggal syahid dan berbahagia, iaitu Zainal Abidin, yang makamnya berada tepat di posisi samping makam beliau, bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih. Jadi ini adalah keturunan ke-5 daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Setelah kemangkatan beliau, Nahrasyah ini tampuk kekuasaan Samudra Pasai dipimpin oleh sepupunya, iaitu Sultan Zainal Abidin, yang gelar beliau adalah Ra'ubabdar ataupun penakluk gelombang. Di sini juga menandakan perkembangan Islam pada masa